Kalau macam kereta-kereta sekarang yang mana dia dah ada full ADAS system, one of the features yang pada aku amat penting adalah blind spot monitor. Okey, fungsi blind spot monitor ni dia nak detect kenderaan sama ada kereta, motor, lori dekat kita punya bahagian blind spot lah. Indikator blind spot monitor ni dia macam mana? Kalau korang perasan untuk kereta korang, dia akan ada lambang kereta, lepas tu dia macam ada lambang wave, lepas tu ada lagi satu lambang kereta. Idea dekat korang punya screen meter ataupun dekat korang punya side mirror, hujung side mirror tu, dia akan ada satu lambang. Feature-feature macam ni dia agak fancy lah, tapi disebabkan sekarang ni zaman moden, so kita pun boleh juga plug and play sistem blind spot monitor. Jadi untuk video kali ni aku nak buat DIY macam mana nak install blind spot monitor ni dekat aku punya Pro 2 Myvi. Dan barang yang aku nak pakai ni adalah ini. Ini adalah blind spot monitor yang aku beli dekat Shopee. Nanti aku akan letakkan link pembelian dekat ruangan description dekat bawah ni. Kalau korang pengguna Myvi, korang nak pasang safety features dekat kereta korang, boleh, tak ada masalah, korang boleh DIY sini ataupun korang boleh hantar dekat kedai. So first kita akan tengoklah ada apa dekat dalam kotak. Aku dah buka dah dulu kotak ni untuk tengok ada apa barang dekat dalam kan. Dia pakai teknologi microwave sensor. Kat sini dia dah ada apa ni? Dia dah macam ada anak panah untuk indicate body line kereta. Lepas tu dia ada manual book yang mana korang boleh baca sendiri. Lepas tu dia ada ni lah, indikator dia. Ini indikator dia yang akan kita pasang either dekat tepi kita punya bahagian dashboard ataupun aku akan pasang dekat panel belah dalam pintu. So ini adalah dia punya beberapa wayar dia. Okay, wayar dia yang ni. Okay, nampak ni. Ni adalah dia punya buzzer lah. Lepas tu ni ada dia punya gum silikon. Nak tampal kat bahagian belah belakang. Nak tampal apa? Tampal microwave sensor tu sendiri. And then kita ada dia punya microwave sensor tu sendiri. Ni kita akan lekat dekat bahagian bumper belakang belah dalam. Okey, itu saja yang ada dalam box ni. So jom lah, tanpa buang masa, kita akan teruskan. Okey, ni aku dah layout kan dia punya wiring. So kita akan tengok ini, kita anggap right side belah kanan. Yang sini kita anggap belah kiri. Wire kuning ni akan tap dekat signal. Ni dia punya microwave sensor. Ada double tap, kita akan tampal tu kena atas wire ni, make sure atas atau bawah. Dia tak boleh kiri dengan kanan. Yang ni belah kiri, yang ni pun sama, wire putih tap kat signal. Ni dia punya wave. Okay, ni wire tengah dia. So yang ni warna kuning, saya akan buat belah kanan. Dekat dalam menu cakap belah kiri, tapi saya ikutlah yang ni belah kanan. Ni dia punya indikator. Dia punya indikator ni saya akan letakkan dekat bahagian sini. Ni kat bahagian belah pintu. Saya akan letakkan kat sini sebab dia dekat sikit lah dengan cermin. Boleh je nak letak dekat bahagian hujung kanan atau hujung kiri walaupun dashboard, tapi saya nak pilih kat sini lah. Bila letak kat sini maksudnya door cup kanan dengan kiri ni kena buka. Okay, yang ni belah kiri. So dia ada buzzer dia. Ini buzzer dia. Ada wayar DC ataupun VCC ni. Ni wayar kuning, ada wayar ACC, dan ni adalah grounding. Tapi sebelum pasang kita akan testing dululah. Tengok dia menyala ke tak menyala dekat dia punya fuse box. Okay, ni aku dah testing hidupkan kereta. Yang ni buzzer. Warna merah aku connect kat VCC yang dah sedia ada dekat dashcam. Warna kuning dekat ACC. Dan warna hitam kat grounding. So kita akan tengok testing dia. Ni aku dah buka semua ni. Yang ni belah kanan. Untuk warna kuning belah kanan kan. Putih belah kiri. Sensor belah kiri. Ni kalau belah kiri, aku berada dekat sensor belah kiri. Kalau tengok yang belah kanan, aku berada di sensor belah kanan. Tadi terbalik. Warna hijau ni aku set belah kanan, kuning aku set belah kiri. So sekarang aku dah wire putih ni aku dah sambung kepada soket. Soket signal positif warna hijau. So dekat soket tu warna hijau aku cocok dia pakai pin. So aku akan bagi signal belah kiri. Sebab aku dah testing warna kiri, belah kanan menyala, ni belah kiri. Okey, berjaya. Okey, dia suruh pasang ketinggian daripada 35 cm sampai 90. Jadi aku nak pasang dalam lebih kurang 60, anggaran 60. Sini. Ini ada angle pula mesti 20 degree horizontal dengan kereta. So 20 degree mesti macam gini lah. Daripada sini 20 degree. So dia mesti dia punya sensor tu menghadap ke sini. Alright, aku dah pasang. Dia kat sini pada aku the best agak location. Ini pun sama. Okay, ni aku dah buka pintu belah kiri dan aku buat wiring masukkan untuk aku kurangkan kat sini. Ni aku dah berjaya. Okay, ni jaya, nanti akan lekat dekat sini. Okay, wayarnya akan dimasukkan ikut sini. Tarik ikut sini. Okay, tarik ikut sini dan akan keluar ikut sini. Nampak ada wire grommet ni. Sini, masuk sini, keluar kat sini. Kat dalam ni. So nanti kita akan kemaskan lah. Nak buka door panel ni, dia hanya ada skru kat sini, skru atas ni dengan dalam ni dengan klip ni. Klip ni nanti korang buka ni. Yang ni korang umpil plastik ni
untuk access skru ni buka. Bila dia dapat buka, lepas tu baru buka yang skru ni. Dia buka belah sini. Okay, dia akan ada beberapa klip lah, just snap out je. Ya, aku dah start engine. Okay, so kita akan testing. Nampak dia dah menyala kan? Wire pun dah setting. Kita akan test. Kat belakang, dia akan menyala. Kat sini bahagian dia, dia akan menyala. Tengok belah sana pula, nampak dia menyala. So kita akan testing signal pula. Saya akan buka signal kanan. Dia nampak dia blinking dan dia berbunyi. Tu, ni ada orang dekat belah kanan ni lah bila kita masuk signal. Okay, kalau belah kiri pula, signal belah kiri. Sana pun bunyi. Okay, dah berjaya eksperimen kita. Okay, selamat kembali geng. Hari ni kita teruskan lepas dah siap pasang kita punya blind spot monitor dekat program MyV saya ni. Saya akan buat video daripada segi point of view lah, macam mana bila dia berfungsi. Okey, sekarang ni indikator kita dah letak dekat bahagian side belah kanan ni, dekat bahagian pintu belah atas ni, kat panel plastik dia ni. Dan kalau yang belah kiri nampak dia menyala sebab ada lori, nampak ada lori bergerak ni. Bila ada lori bergerak dia akan menyala, maksudnya dia berfungsi lah. Ada lori belakang, lori putih baru lalu dan dia pun masih menyala. Fungsi BSM ni dia bukan sekadar menyala bila ada kereta saja. Dia akan bagi alert juga bila korang nak reverse. Macam ni ada juga baru lalu 4x4 Hilux. Jadi dia menyala lagi. Dia ada juga fungsi sebagai macam rear cross traffic alert. Maksudnya dua-dua tu menyala. Bila mana korang reverse masuk macam ni, saya akan tunjukkan. Saya akan masuk gear reverse. Okay, bila dia dah bunyi, dia akan menyala dua-dua. Nampak? Kiri, kanan dengan kiri akan menyala. Dia akan menyala. So bila betul-betul ada kereta dekat belakang, dia akan berbunyi lah. Maksudnya dia bukan sekadar blind spot, malah dia ada RCTA juga. And then dia ada juga bila kita nak tukar lane, dia akan bagi indikator lah. Dia akan bagi warning kan. Buzzer dia tu akan berbunyi bila mana kita masuk lane kanan, buka signal, dia akan berbunyi. Ataupun bila kita bagi signal belah kiri, ada kenderaan, dia akan berbunyi. So kita akan testing lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom. Okay, so kita akan keluar susul, akan bagi signal kanan. Okay, dia masih tak menyala sebab tak ada kereta lagi. Ni dia menyala sebab ada motor lalu. Nampak motor lalu. Okay, kalau macam ni saya nak masuk kanan, dia menyala. Saya bagian, dia bunyi. So kita akan biarkan Honda City warna putih ni GM6 lalu dulu. Okay, bila tak ada kenderaan, kita akan masuk. Ini dah sebab tadi ada kereta lalu, dia boleh detect juga. Tapi dia tak akan detect bila macam kita overtake ataupun bypass kenderaan. Contoh macam belah kiri ada lori ni kan, lori warna hijau ni. Dia tak akan menyala. Incoming saja, incoming kenderaan untuk bahagian belah kiri dengan kanan je dia akan detect ada kenderaan. Bila ada kenderaan nak lalu kiri dengan kanan, dia akan menyala. Dan dalam masa yang sama dia akan berbunyi jugalah. Dekat sini bila kita pasang microwave sensor tu, dia punya angle tu kita memang kena ikut dia punya guideline yang dia dah bagilah. Dia horizontal sama dengan kereta and then dia naik 20 degree. So dia punya sensor tu mesti 20 degree lah, kiri dengan kanan, dekat bahagian either korang letak kat bawah kereta ataupun korang letak dekat body kereta ni sendiri. Okay, sekarang dua-dua set menyala sebab kita dalam keadaan jam dan akan ada incoming kereta lah belah kiri dengan kanan. Sebab tengoklah lane mana yang laju. Kalau dua lane kiri dengan kanan ni laju daripada lane kita yang tengah ni, dia akan menyala lah. Dan bila saya bagi signal, dia akan bagi juga alarm. Macam ni saya nak masuk kanan, nampak dia akan berbunyi. Sama juga belah kiri. Jadi dengan itu telah berjaya kita punya sesi DIY blind spot monitor dekat kereta program MyV saya. Adakah korang suka? Memang kerja ni dia agak renyah, no wonder lah. Kedai-kedai aksesori memang akan charge agak mahal lah sebab nak pasang tu bukan senang ni. Lebih-lebih lagi bila nak pasang kat bahagian pintu ni, korang nak lalukan wayar tu melalui rubber grommet dekat di antara bahagian pintu dengan bahagian body kereta ni. Tu memang leceh untuk keluarkan dia sampai ke sini sebab dokap plastik ni pun nak kena buka. Jadi memang makan masa lah dekat situ. And then kalau macam MyV saya ni, bila saya tampal dekat bahagian belakang, dia tak boleh nak just hanya sekadar buka lampu belakang and then boleh seluk tangan untuk tampal microwave sensor tu. Tak, dia tak semudah tu. Dia kena buka bumper belakang tu the whole set untuk kita tampal. Jadi memang itu pun dah
satu kerja jugalah. And then kita nak kena buat kemaskan wiring dekat bahagian belakang tu. Jadi memang a bit hassle kalau nak BIOS. Tapi kalau korang dah pengalaman tak ada masalah, boleh buat je. Produk yang saya pakai ni dia dah tak ada, tapi saya akan letakkan link yang barulah, yang mana produk yang ada ni dia macam lebih improve. And then dia ada juga stok untuk pasang sekali yang dengan cermin. Kalau korang tak nak jenis indikator macam ni, dia ada yang indikator tu dia built in dekat cermin. Jadi korang kena tukar the whole set side mirror lah. Tapi bila korang beli tu dia akan datang sekali lah dengan cermin tu, dia include sekali dalam package tu. Nanti saya akan letakkan link produk tersebut dekat dalam ruangan link description dengan setiap tooling lah yang saya pakai. Jadi sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga video ni dapat memberi manfaat untuk korang semua yang menonton. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.